السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita pada hari ini. Kita dapat duduk berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini. Bahkan juga kita sudah selesai menunaikan kewajipan kita sebagai orang Islam, iaitu kita menunaikan salat berjemaah dan kita mendoakan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mohon doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Pertemuan kita pada malam ini tidak lain, tidak bukan dengan qada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala menentukan. Makna kata hamba mari duduk malam ni, duduk sini ni, Allah Ta'ala yang menentukan. Baik buruk ni datang daripada Allah Ta'ala. Kita sebagai umat dia, kita kena percaya. Bahkan kita kena terima. Dan kita kena rasa syukur. Kerana nikmat Allah Ta'ala ni dia beri amat banyak pada kita. Dia beri kita hari ni boleh mari sejik, boleh jalan kaki, tak ada tegau ke apa. Boleh telih molek, boleh kecek molek. Maka kena syukur pada Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar Allah Ta'ala beri kepada kita adalah nikmat iman. Kerana ada orang bangun daripada tidur, Allah tarik email dia ada. Ada orang nak mati, Allah tarik email dia ada. Email adalah nikmat paling besar Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kena bersyukur. Syukur ni ialah kita menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin. Dengan jalan kebaikan, iaitu membalas budi Allah Ta'ala, maka itu dikira bersyukur. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah pada Tuhan kamu yang memberitahu kamu, yakni demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur ni, dia kata pada hamba dia, jika kamu bersyukur ni,
maka aku akan tambah lagi nikmat kepadamu. Wala in kafartum, tetapi jika kamu kufur, ingkar atas nikmat aku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Ta'ala ni, azabku ni amatlah keras. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dasar ke atas ayat ni, kita boleh faham apabila kita bersyukur, Allah akan tambah ke lagi nikmat kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, tidak menggunakan nikmat Allah Ta'ala ni dengan sebaik mungkin, maka Allah akan beri azab kepada kita amat-amat pedih. Nak ayat awi, kita hidup atas dunia hari ni, adakah kita ni dipanggil orang bersyukur? Start daripada kita bangun daripada tidur, siapa kau lepas ni kelik rumah, pukul 10 tidur pula, adakah kita ni dikira orang bersyukur? Rasa bersyukur dah Ustaz, pasal saat ni sebut dah 33 kali. Alhamdulillah. Kalau orang ngajar, mana kata mari Ustaz tak zikir. Mana kata nak cepat pasal orang ngajar, dia lama lagi. Mana kata kadang-kadang tu email tu sebut sama. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah tu kita bersyukur tu Ustaz. Tu bukan bersyukur. Alhamdulillah tu kita sebut lapah syukur. Lapah syukur tu kita puji Allah Ta'ala. Syukur ni kita ayat ni lah. Menggunakan nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kepada kita dengan sebaik mungkin. Maka kita balas budi Allah Ta'ala. Allah beri kita mata. Kita guna mata kita ni untuk kebaikan. Untuk sapa kepada Allah Ta'ala. Iaitu kita gunakan mata kita ni buat amal salih. Bagaimana kita Allah Ta'ala beri pada kita mata, kita tengok Quran. Allah Ta'ala beri kita mata, kita mengaji Quran. Kita tengok Quran. Tengok benda perkara baik. Itu baru kita bersyukur. Tapi Allah Ta'ala beri kita mata, kita tengok benda lain. Tak syukur tu. Pagi hari lagi bangun daripada tidur, dengan doa tak baca gapo, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak baca dah. Gapo mula-mula terlipu. Gapo terlipu, kita tengok je saja, gapo tu buka pula. Buka tu email ayat gapo dalam WhatsApp. Tengok WhatsApp dulu. Tengok WhatsApp tu semata tu duduk relax, buka pula Facebook. Adakah kita ni sebenarnya dikira orang bersyukur? Tuhan beri mulut untuk kita menggunakan untuk beramal saleh, amal kebaikan. Adakah kita menggunakan mulut kita ni untuk bersyukur? Sebagaimana tanda kita syukur, kita gunakan mulut kita ni untuk baca Quran, kecek benda baik. Adakah kita buat lagu tu? Tak. Galik kebiasaan, kita banyak kufur nikmat Allah Ta'ala. Allah beri kita mata, kita tak guna molek. Allah Ta'ala beri kita mulut, kita tak kecek benda molek. Sopah orang ada. Ada. Baru kelik semaya, kecek syukur-syukur. Kelik maya pas ni, gap dia lah. Selipar tukar. Ataupun selipar orang curi. Selakor lalu. Tubik maya mulut. Basuk, cih, selakor tu. Ada. Ada. Tak ada lah. Sopah orang tu, sopah serang. Dekat benda tu selipar je. Tapi tak guna molek. Sebab apa? Hati kita ni tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak ingat kepada Allah Ta'ala. Herat. Kita lupa nikmat Allah Ta'ala. Hilang gapo tu semua Allah Ta'ala mari. Tapi mulut kita ni tak biasa aja.
kecek benda baik, banyak ke kecek benda buruk, maka kita kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita tangan. Guna ke tak kita tangan? Untuk balas budi Allah Ta'ala. Tak guna. Nak ke mana tak guna? Bui kebaikan, yang ni bui sedekah korang. Bui sedekah tak? Bui juga, jaga-jaga. Jaga-jaga. Tak? Banyaknya guna ke arah kufur nikmat. Yang ni guna kepada benda tak molek. Tu hewi tangan tak buat benda molek. Tu hewi tangan guna buat benda tak molek. Buat apa dia? Buat pergi rokok. Betul tak? Pas marah kat ambo ni. Marah isap rokok mana pula. Dok, mana kata guna molek ke tak? Itu nak ayat kita kena muhasabah diri kita ni. Adakah kita ni hamba yang bersyukur? Adakah kita ni hamba yang bersyukur? Lepas tu kita kena duduk sebentar. Renung dalam kehidupan kita ni. Adakah kita ni lupa kodok nikmat Allah Ta'ala? Sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda kepada kita, iaitu ni'matani mabghunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi SAW pernah bersabda, dua nikmat yang semua kita lupa. Nikmat Allah Ta'ala semua kita lupa. Kebanyakan manusia ramai lupa. Nabi kata, apa dia? Nikmat as-sihhatu, kesihatan. Nikmat wal faragh, yakni waktu lapar. Nikmat sihat, hewi kita. Lupa kita. Tak? Mana kata? Tak jaga kesihatan kita. Jaga tangan kena. Tangan tak kena, tak jaga. Gomor, duri, habis 2, 3, 4 butir. Tak? Muka masjid waktu lapar tahun ni, kau wak jamu duri. Ya, Malaysia ada jamu duri, pulut duri. Kalau makan tu cukup boleh 5 ulah, 6 ulah tu. Habis. Anak kata makan. Tak apa makan. Cuma ingat kau tak? Kabar kau tak? Tak kabar. Dekat tu hewi kesihatan ni banyak lagi. Alasan dia lah nak mati. Muka nak makan. Nak mati. Nak sakit. Ya tak? Nak makan. Ya tak? Kita lupa. Ramai manusia lupa. Kita kesihatan. Makan tak kabar ingat. Dia kena ke? Allah lah. Tak ada apa. Tak ada Allah. Kalau hamba patah dulu. Tak ada. Ya tak? Kesihatan. Manusia ramai lupa. Apa dia lagi? Waktu lapar, waktu masa ni maknanya free. Ni ramai lupa. Mana kata ni Allah Ta'ala waktu lapar ni lupa. Bahawasanya waktu lapar Allah Ta'ala ni sekat sahaja. Tu hewi sehat ni semata sahaja. Dengan sehat tu lah kita nak balas budi Allah Ta'ala. Dengan masa lapar tu lah kita nak guna ke masa lapar ni untuk kebaikan. Tapi lupa. Tu hewi masa lapar, kita banyak masa ni. Alik malam masa tu banyak. Kelik kerja pukul 6, pukul 7, maya gorik, tak mari sejik. Dengan ngajar dok, gapo dok. Dekat waktu lapar. Lupa gapo? Nikmat tu hebui. Duk fokus benda kau lain. Benda dunia semata-mata. Dekat tu hebui masa kita ni. Masa yang mana kata semata. Hari ni hari Selasa, esok Rabu. Lusa Khamis meta ya.
Ni bulan 7 nak masuk bulan 8 dah. 2, 3, 4 hari lagi nak masuk bulan 8. Sebentar yang masuk. Tapi lupa, tak khabar. Hak khabar-khabar, setahun tu. Khabar hak setahun tu. Setahun tu. Setahun lepas. Tak khabar kita dalam tahun ni, kita buat apa dia hidup. Tak khabar. Duk khabar, cepat masa duk geruk. Duk gitu, ubah diri duk. Orang duk mari dengar ngajar, tak mari dengar. Orang duk mari sejik, tak mari sejik. Orang pergi ngaji Quran, tak pergi ngaji Quran. Duk main rumah tu. Lepas tu kita ni manusia lupa. Lepas tu Tuhan kata dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Mana kata tak ramai orang bersyukur. Ya Al-Quran. Pada aku. Saya tak tahu dah. Dalih ni kata. Mari dah maya. Lepas tu, kau nak klik. Sudah maya kan? Klik dulu. No, habis ngajar kan? Mari pula maya isa. Orang ngajar tak dengar dah duduk rumah, duduk kedai kopi. Dekat nikmat tu happy tu sebentar ya. Andai kata mati pada malam ni, Tuhan ambil nyawa kita pada malam ni, dia kodok kita nak balas budi Allah Ta'ala. Dia kodok kita nak guna nikmat Allah Ta'ala beri. Tak ada dah. Tak ada dah tu. Masih mula ambo ada mati malam ni. Takutlah ke pesi. Dia tak kira siapa. Boleh jadi ambo mati. Boleh jadi tua-tua yang mati. Bila kita mati, tak boleh dah. Tak boleh dah. Nak mari sejik. Mari dah sejik. Nak dengar ngajar tak boleh dah. Tu email tak terima tu. Nanti kita mati, kita nak ui wasiat ke anak-anak kita. Jangan ui tanah, nak biar dia orang ngajar tu. Tak dapat tu. Tak boleh. Okey mati kena tanah. Tak ada dah nak ngaji, nak dengar ngajar. Nikmat terbesar tu hawi kali kita. Hidup pagi kita. Kita lupa, banyak lupa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ambo nasihat untuk diri ambo dan tuan-tuan. Untuk kita fikir, renung, fikir balik. Betul kau ada ambo aja. Yolo kau ada ambo aja. Pasal apa? Kerana kehidupan kita di dunia ni sementara sahaja. Hidup dunia ni sementara. Hidup dunia ni adalah penipuan semata-mata. Penipuan semata-mata. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidak dinamakan kehidupan dunia ni melainkan permainan yang sia-sia, yang hiburan, yang melalaikan. Yakni kehidupan atas dunia ni benda yang hiburan bang ni. Hiburan ni benda yang sementara saja, dia tidak sifat kekal. Kerana dunia ni dia akan ada tempoh hayat dia. Sampai satu masa dia akan tak ada. Kerana bukan dia kekal. Hak kekalnya Allah Ta'ala yang kekal abadi selama-lamanya. Kita manusia mati. Asal daripada hidup temu mati. Lo mati hidup pula. Bila mati sangka kala yang kedua ditiupkan. Sangka kala kedua ditiupkan oleh Israfil, maka pada ketika itu akan bangkit pada hari akhirat. Berpuluh-puluh juta, ratus-ratus juta akan bangkit
pada hari akhirat. Untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, nak cara lagu mana kehidupan atas dunia dulu sebelum ni, buku amalan kita lagu mana. Nak boleh tunggu tu atas akhirat tu lama dah. Duk kubur tu lama dah. Alam barzah tu amat-amat lama. Sampai bila? Tak tahu sampai bila. Allah Ta'ala hanya mengetahui. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Nabi tak tahu sampai bila kiamat. Mana kata sampai bila nak boleh kiamat sampai bila? Nabi tak tahu. Cuma ada tanda-tanda sahaja. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Tu je. Tapi kiamat tu bila? Boleh baik. Lama tu. Ya. Pas dalam kehidupan atas, dalam alam barzah ni, kita duduk dalam alam barzah ni, lagu mana kehidupan kita? Nak fikirlah aku tu. Orang yang hidup dalam alam barzah ni, orang yang hidup senang dalam alam barzah ni, begitulah cerminnya orang dia hidup. Dan mana kata Allah hidupkan dia pada hari akhirat, lagu itulah dia senang. Mana kata sedak dalam alam barzah, alam kubur, akhirat akan comel juga, insya-Allah. Tapi dalam kubur kena katok dah. Kubur pun kena parok dah. Akhirat kau berat lagi. Allahu Akbar. Lepas tu kita kena renung. Lihat benda, apa dia amroyak. Benda ni akan semua kita akan alami. Kita akan alami belakang. Besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, semua kena akan alami. Ledai nama manusia, akan alami. Kehidupan dan kematian tu, dia semata. Beda. Al-ilmu batal, menyatakan bahawa hadis ini yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah seseorang yang tidak dianggap memiliki waktu lapang sehingga dia mempunyai waktu senggang dalam keadaan sehat. Sesiapa yang memiliki waktu senggang dan waktu pendek dan sihat tubuh badan, maka hendaklah dia tertipu sehingga meninggalkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Mana kata apabila Allah Ta'ala master kita ni, jangan kita tertipu dengan benda dunia. Allah kita masa ni semata, tapi jangan kita tertipu. Kadang-kadang kita manusia ni tak lari daripada tipu daya dunia. Memang tak lari. Pasal iman kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Cuma kita kena kawal. Nak kawal lah ke mana? Tawar dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Rohani kita kena kuat. Nak kuat mana? Kena hadir dalam majlis-majlis ilmu. Dengan majlis ilmu lah dapat memberi peringatan kepada kita tentang akhirat, tentang agama, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dengan majlis ilmu lah akan beri kepada kita ni rasa beringat, rasa mana kata jadi tak kata lala banyak. Kalau orang yang tidak dekat dengan majlis ilmu, dia akan jadi rasa kau jauh. Kau lama, jauh, siapa, jauh tu. Tak ada orang panggil pun, tak kena gapo. Oh, tanya itu tak usah duk ayat lah. Dan Allah Ta'ala kunci pintu hati kat, tak usah duk ayat. Ayat gapo gajah rimau pun tak pakar duk orang. Dan ngedai Allah Ta'ala kunci pintu hati kita. Dan ngedai Allah Ta'ala kunci pintu hati kita. Lepas kita kena muhasabah diri. Sehatan juga merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Amat-amat berharga kepada insan, seorang insan. Yakni kita sebagai hamba Allah Ta'ala.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakanlah masa sihatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum mati. Ni apa yang diriwayat daripada Nabi Ibnu Umar. Nabi SAW pernah bersabda, pergunakanlah, Nabi kata, pergunakanlah masa sihat ni dengan sebaik mungkin sebelum sakit. Nak mari sejik, mari tang sihat ya. Tang sakit baru boleh rugi tu. Tak kita ajak nak pergi sejik ajak benar api kat orang nak warna. Tak usah kecek tang sakit kan. Tak usah. Nak kecek tang sihat, mari sejik. Nak ngaji tang sihat. Nak belajar agama tang sihat. Dan sakit tak usah duk ayat. Pakai pepoh gapo nak mari ngaji tak usah. Nyusah kat orang pula. Tang sihat ni guna. Nabi kata, gunalah sebaik mungkin tang sihat tu beri sihat kepada kita ni sebelum sakit. Dan gunalah waktu hidup kita ni sebaik mungkin, guna sebaik molek sebelum kita mati. Dia mati, kita maaf banyak. Tak boleh dah. Tak ada dah. Harta kita tu habui, guna time hidup ni, guna molek. Dia mati tak boleh guna tu. Siapa boleh guna harta kita? Anak-anak kita, bini kita, anak kita, cucu kita. Kita tak boleh guna tu. Nak sedekah lah ni. Pitih banyak tu habui, nikmat tu habui. Dunia. Sedekah lah ni. Dia mati tak sah. Rugi kita tak sedekah wakah tanah kubur cenuk. Tak sah dak kecek. Dia mati kan. Lah ni bui. Bui ke tak? Bui juga sekia. Bui banyak sikit kan. Tu hewi banyak tu. Tahu tak? Lagu tu lah. Banyak tu hewi tapi saya dunia. Saya tu mana ada tanggungjawab ustaz. Jadi kat tu pula. Tanggungjawab tu hak duk memang hak tanggungjawab. Tapi hak sepel tu banyak mana? Sepel siapa? Sepel kan anak cucu kita. Jadi kita ni sepel kan anak cucu kita ni mana kata sepel ni? Kita macam apa mana kata kira nak suruh seni. Sepel beli tanah, banyak beli tanah. Sepel kau anak. Ngelah mati anak jual juga. Tak ada sepel. Ada. Lah ni banyak. Masjid kita ni. Lah ni punya khabar. Mana kata memerlukan sumbangnya. InsyaAllah ke depan hari ni. Kita nak besar api ni. Pasal duk main tiap kali Jumaat jetak semacam. Tiap kali Jumaat jetak semacam. Jetak tu bukan kih. Mana kata salah bukan kontak kan api tak cukup. Tak ada. Jadi apabila tak ada, kapasiti tak ada orang ramai, maka jetak. Terpaksa lah kena tutup. Lepas tu ada setengah hamba duk dengar, marah macam-macam duk kata. Bapa tutup aircon. Dia mau tak behel kalau tak tutup. Jadi jetak bakar apa baru ni. Ya, jadi kita nak besar tu. Kapasiti tu. Nak buat ibu baru. Ibu baru tu bukan sekian puluh riyal. Makan modal beratus-ratus ribu. Maka kita semualah kena pakat. Jangan kita mengharapkan semata-mata piti masjid. Piti masjid kalau kita nak ayat ui. Ada setara tu, nak guna setara tu pakai habis. Tak ada.
tak? Bila orang buka tabung tu, bui sebaik aku. Kalau boleh, wawarkan kepada orang lain pula. Supaya pahala kita ni berganda, berlipat kali ganda. Itu kena bui. Masjid minta nak bui. Ni masjid minta tak si bui. Nak sedap. Jadi kena baik fikir. Sebab apa? Hak kita bui kepada masjid, hak itulah untuk kita. Bukan hak kita ada lah ni untuk kita. Lah ni kita ada ni bukan untuk kita. Lah ni hak kita ada ni penjaminnya. Hak kita bui ke orang itulah hak kita. Tak? Kita rasa hak kita. Apa berkata ni? Kita rasa hak kita. Bila kita mati, harta tu hebui kita tu, boleh kita lagi tak? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak? Guna. Lah ni tu hebui sehat ke apa apiti ada banyak guna. Jangan mana kata, jangan kita bazirkan masuk kita. Harta kita tu semata-mata kerana dunia. Infak kepada kita maknanya harta kita ni kepada akhirat. Tengok. Moga-moga Allah terima amal ibadat kita. Dan kita sikit sebanyak ni hamba royak pada malam ni kita dapat renung, kita dapat ambil pengajaran daripada sedikit sebanyak hadis yang apa yang hamba sampaikan sedikit banyak pada malam. Hamba malam ni bukan mari nak ngajar. Mari nak tazkirah. Mana kata peringatan. Untuk ibu-ibu ayah sekali, ahli jemaah sekali. Anak tu imam tua dia tawai kata, boleh ke? Tazkirah ke anak mungkin kita. Kita kata boleh lah sikit sebanyak. Jadi teroyak lah. Kebaikan. Ahli ambo pun ada kekurangan. Semua kita ada kekurangan. Semua kita manusia ni tak lari daripada kekurangan. Dengan kekurangan itulah kita kena baiki. Baiki sikit baiki. Moga-moga Allah merahmati kita, kehidupan kita dunia akhirat. Moga-moga kita hidup dunia ni menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada kepada Allah Taala. Dan moga-moga kehidupan kita ni atas dunia ni Allah berkati. Kita nak berkat Allah Ta'ala. Karena berkat Allah Ta'ala tu, Allah akan turun rahmat kasih sayang kepada hamba-hamba. Dah masuk kubur tu, kasih sayang Allah Ta'ala. Lepas tu kita jangan rasa, kita buat amal ibadat ni, jangan rasa, dengan amal ibadat tu lah kita akan masuk syurga tu. Amal ibadat tu perintah Allah Ta'ala. Bukan bekalan untuk kita cari. Seluruhnya, kesemuanya, surga ni rahmat Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau kita buat banyak mana pun amal ibadat tapi tak ada kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana kita buat amal ibadat itu tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka saja juga kita. Saja juga kita. Kalau gitu tak usah buat. Kalau tak usah buat kau berat lagi. Itu kena cari redha Allah Ta'ala. Ikhlaskan niat kita dalam melakukan amal ibadat. Moga-moga Allah terima segala amal ibadat kita. InsyaAllah. Jadi minta maaf banyak dah. Sikit sebanyak. Kalau ada kekurangan daripada hamba, dari penyampaian hamba, apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.